Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu je, 3 saat. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 saat. Pahala dia diampunkan semua dosa sebesar dosa melarikan diri dari medan perang. Perang wajib, kemudian dia tak pergi perang, besar tu dosa pun Allah ampunkan dengan 3 saat menyebutkan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni. Nah, kemudian yang kedua, yang ni semua orang hafal, selawat dalam semayang tahiyat akhir. Selawat dalam semayang tahiyat akhir, selawat ni lah nombor 1 daripada segala jenis selawat yang ada di atas dunia ni lah. Sebab yang ni betul-betul diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat lain yang tu direka oleh para ulama, boleh, tak ada masalah. No, sebab ulama-ulama salaf pun buat selawat. Imam Syafi'i pun dia ada selawat dia, Imam Nawawi dia ada selawat, semua ada. Imam Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili dia ada selawat dia. Imam ada beratus-ratus, 300-400 selawat ada. Nombor 1 selawat ni. Nombor 1 saya sebut selawat ni. Yang ni mai daripada mulut Nabi, hadis sahih, mulut Nabi betul-betul. Hak ni. Boleh ke amal? Amal banyak mana pun boleh. Yang ni tak ada bilangan. Selawat Ibrahimiyah, nama dia selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sebutlah 100 kali pun boleh, ikutlah takat mana yang Allah bagi hidayah kat kita semua. No? Jumlah hidayah yang Allah bagi tiap-tiap hari tak sama tiap-tiap orang. Lagi Allah kasih banyak hidayah Allah bagi kat dia, ringan tangan, mulut dan hati dia untuk buat ibadat. Tu rahsia buat ibadat ni, sekadar apa Allah memandang kita. Beli tasbih, berzikir. Ketiga, zikir ni 10 saat tak sampai, 5 saat. Apa dia? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut sama-sama. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi sekali. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 saat punya zikir. Kita tak sedap aja selama ni hidup untuk mengulang-ulang ayat ni. Pergi kerja sebutlah 100 kali. Kalau ghalib, rasa ghalib, buka YouTube pasang. Kan banyak hari ni kan. Ada la haula wala, orang sebut 1000 kali. Dalam YouTube tu tulis la haula wala 1000 kali. Tekan, dia sebut. Dia bila kita naik kereta, kita fikir lain-lain, bila ada radio ke yang zikir tu, kita akan ingat, hati kita akan sebut sekali. Ghalib 2 saat, sekali kita sebut balik 5-6 minit. Kita ghalib pula 10 saat, 15 saat. Disebabkan ada radio tu duk sebut la haula wala quwwata illa billah, sekali kita pun zikir sekali dengan dia sampai satu hari nanti tuan-tuan berjalan, tak payah pasang radio, tak payah apa, hati berzikir. Dia berzikir, kita potong bawang, dia berzikir, kita naik kereta, dia berzikir, dia hati. Tak payah sebut apa dah, dia berzikir, tak berhenti. La haula wala quwwata illa billah ni apa? Dalam syurga ada macam-macam benda cantik, benda indah, benda mahal, benda mewah. Antara benda yang paling mewah dalam syurga, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni Nabi panggil khazanah syurga. Allah sebut zikir 5 saat ini khazanah syurga. Dalam rumah kita tahu benda apa yang paling mahal. Ada orang dalam rumah dia kamera paling mahal. Kamera dia tu 15,000 kan, 14,000, hak tu paling mahal. Ada orang dalam rumah dia paling mahal iPhone dia, hak 16 tu. Takat ni lah, mesin basuh dia pun baru 2,000 je kan, peti air pun baru 1,500. iPhone dia paling mahal, tu khazanah dalam rumah dia. Kalau orang tanya, apa khazanah syurga Ustaz? La hawla wa la quwwata illa billah
al-aliyyil azim, benda paling mahal. Antara benda yang paling mahal dalam syurga, nombor 4 ni semua orang hafal. Dia panggil 3 qul, 3 rangkai surah ni. 3 ini sangat sinonim. Nabi suka baca 3 ni. Waktu bila banyak tempat dalam hidup Nabi, Nabi baca 3 serangkai ni, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 ni 3 beradik.